Matching outfit dengan Amirul. Shidazelle keluarkan lagi design-design baru. Sumpah tak tipu, cantik. Tak puas shopping online, kita terus walk in butik dia. Kali ni kat Zara, Cik Boss Shidazelle keluarkan banyak lagi design-design cantik. Baju-baju yang kita orang pakai ni semuanya yang latest edition punya. Cantik sangat. Dia ada size XS sampailah plus size. Bila pakai, auto nampak mahal. The best part about this time punya collection, boleh pakai matchy-matchy dengan husband and wife, and also dengan anak-anak. Kalau beli set ni untuk travel, tak perlu nak pening kepala dah fikir. Sedondon satu family. Automatic nampak bergaya. Bila pakai outfit Shidazelle, terus rasa confident nak OOTD. Tengoklah masing-masing betul-betul cantik Betul-betul nampak elegan. Terus nampak muda. Baby-baby yang pakai baju Shidazelle pun auto nampak macam anak Mak Saleh. Jom nak bawa korang tour satu kedai. Jom kita shopping baju-baju Shidazelle. Dia punya design semuanya up to date. If you guys jenis yang tak pandai bergaya ataupun malas nak bersiap, sarung je lah one set Shidazelle. Ni untuk OOTD dekat airport pun meletup. Dia punya sweatshirt semuanya unisex, jadi boleh pakai suami isteri. Tak tipu, sumpah Nana rambang mata rasa macam nak ambil semua. If you guys nak beli one size smaller tau. Dia punya cutting jenis baggy. Yang Nana pakai size S. Paling tak tahan dekat tempat budak-budak. Allah, semuanya comel-comel. Rasa nak borong semua untuk outfit Noah pergi jalan-jalan. Tengoklah, geram kan? Sumpah tak tipu, semuanya cantik-cantik lah kat Zara. Niat awal nak tengok-tengok je sekali. Kita orang borong berset-set untuk satu family. Total kita orang hari ni 1,000 lebih. Memang tak boleh tahan diri. Kita shopping, dia pun nak shopping. Cila. Tak, memang I customer. Dah puas borong, let's go back home. Bye.